محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Tuan Imam Saizan untuk menyambung selesai. Barakallah. Ahsanta. Aywa. Masya-Allah. Ala tul. Aywa. Masya-Allah. Afwan. Barakallah. Pakai ini nanti bagi yang dengar. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bil mali wal ahl. Allahumma salli ala khairil anam wa badrit tamam wa miskil khitam wa ala alihi wa ashabihi afdalus salati wassalam. Yang saya hormati lagi dikasihi ayahanda saya yang hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Ghazali Al-Hafiz, Cik Suhaimi, ayahanda saya Ustaz Saifuddin, Ustaz Hisham, serta tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam slot yang keempat, iaitu tunggu tadabbur. InsyaAllah pada hari ini kita nak bincangkan ayat yang kita bacakan tadi, tapi satu ayat saja secara ringkasnya, iaitu pada ayat yang ke-255, ayat yang popular kita panggil sebagai ayat kursi. Kita lihat kepada terjemahan ayat kursi ini, kata Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan lagi tidur. Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Allah juga yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki untuk diberitahukan kepadanya. Luasnya kursi Allah, iaitu luasnya ilmu dan kekuasaan Allah, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah untuk menjaga serta memelihara kedua-duanya langit dan bumi. Dan dialah yang maha tinggi darjat kedudukan kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ayat kursi ini saya nak kongsikan 4 perkara yang menjadi kelebihan kepada ayat kursi. Tuan-tuan, puan-puan, biasa kita pakai ayat kursi ni bila? Jumpa hantu, kan? Ayat kursi lah kita baca, ataupun nak berubat, baca ayat kursi. Tetapi ada kelebihan yang datang daripada hadis dan datang daripada tafsir tentang kelebihan dan keistimewaan ayat kursi. Secara ringkasnya, yang pertama ialah ayat kursi merupakan pembuka jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan fast track, jalan mudah, shortcut. Nak masuk syurga, kena baca banyak-banyak ayat kursi. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang fardu, sembahyang subuh, zuhur sampai ke isyak, habis sembahyang dia baca ayat kursi, maka kata Nabi, tidak ada yang terhalang baginya untuk memasuki syurga Allah. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Maksudnya siapa yang kerap baca ayat kursi, maka cepatlah jalan dia
Bukan cepat mati, tapi cepatlah jalan dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesiapa yang suka baca ayat kursi ni menjadi pelindung daripada gangguan syaitan semasa waktu kita tidur. Waktu kita tidur, kita pun tak tahu apa berlaku, kita tak sedar pun. Malah kalau mengigau, kita tak tahu pun apa yang kita lafazkan, apa yang kita cakapkan. Jadi kita mohon kepada Allah waktu kita tak mampu untuk berfikir, waktu untuk tak mampu kita mengatur perjalanan kehidupan kita, waktu tidur. Maka kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, dekat-dekat nak tidur dia baca WhatsApp dulu dia baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, dia akan dilindungi oleh Allah dari syaitan, yang syaitan akan mendekatinya sehingga subuh kalau dia tidak membaca ayat kursi. Jadi kita waktu tidur sampai subuh, kita bangun pagi, kita tak mampu untuk kawal diri kita, tetapi pada waktu itulah kita mohon kepada Allah dengan keberkatan ayat kursi, maka Allah akan jagakan kita waktu tidur. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada tidur yang tidak lena, tidur kita mudah, tidur kita tanpa gangguan, kerana dibacakan pada ayat kursi. Tuan-tuan dan puan, ayat kursi ini juga yang ketiganya ialah dia merupakan pelindungan rumah daripada gangguan syaitan. Dalam satu tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, sesungguhnya seseorang yang membaca ayat kursi setiap kali masuk ke dalam rumah, sebelum masuk rumah dia baca, maka syaitan akan keluar daripada rumah dia. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit, cerita berkait dengan hantu. Tuan-tuan nak dengar cerita? Masa awal-awal saya masuk kerja di sini, ada sepasang suami isteri. Agak boleh tak ada dalam ni. Muda lagi, lebih kurang 40, lebih kurang sikit lah. Suami isteri datang jumpa saya. Ustaz, kami nak cerita masalah. Tuan-tuan, imam ni memang kerja dia dengan masalah. Habis sembahyang, datang orang minta tolong, minta nasihat, minta apa lagi, minta berkat, tak payah kira lah, macam-macam doa dah bagi. Jadi ada satu pasang suami isteri, dia datang, dia beritahu, Ustaz, kami ni ada masalah, rumah kami masuk hantu, dia kata, rumah baru. Saya kata dekat dia, dekat dua orang tersebut, nampak ke tidak? Dia kata tak nampak, tapi ada. Saya kata kalau tak nampak tak apa kot. Dia kata tak boleh, dia mengganggu kami. Ada barang-barang yang bergerak, ada bunyi-bunyi yang pelik. Masak nasi cepatnya basi, masak lauk cepat habis. Sendiri makanlah. Jadi kita nak beritahu ada gangguan rumah dia. Saya cakap dekat dia, ada satu cara mudah, confirm 100% syaitan akan lari daripada rumah kita. Ini saya berani kata. Saya kata confirm 100% kalau dibacakan ayat ini, nescaya syaitan akan lari. Maka dia tunggu, apa ayat tersebut Ustaz? Saya kata bacalah surah Al-Baqarah semua sekali. Saya kata, si suami, biasalah suami, kita orang lelaki angguk je, ya boleh Ustaz, tapi orang perempuan ni banyak halnya. Apa dia kata? Ustaz, biar betul surah Baqarah, tak ada surah pendek sikit ke? Saya kata dekat dia, kalau nak duduk dengan hantu tak payah baca puan. Maka saya pun tak tahulah dia baca ke tidak, tapi saya beritahu cara dia. Hari yang pertama, dikumpulkan ke semua ahli keluarga, ayah, mak, alung, angah, adik, kumpul semua. Lalu dibacakan keseluruhan surah Al-Baqarah daripada Alif Lam Mim sampailah sebelum Ali Imran. Panjang. Quran ni kalau lancar, satu orang yang hafal Quran dia lancar, mungkin 15 ke 20 minit dia boleh habis satu juzuk. Lancarlah tanpa tengok. Tapi kalau orang yang tak hafal Quran tapi dia lancar, mungkin boleh pergi 20 ke 30 minit boleh habis satu juzuk. Kalau orang yang tak lancar tapi dia kenal huruf, mungkin pergi ke sejam. Kalau tak lancar, tak kenal huruf, mungkin lama 2 jam ke 3 jam untuk dia habiskan satu juzuk. Maka Al-Baqarah ni sampai hari ni kita baca juzuk 3 juzuk, lama nak habis. Saya pun cakap dekat dia, tak payah baca semua, sikit-sikit seorang.
Ayah baca 5 muka surat, mak sambung 5 muka surat, alung sambung 5 muka surat. Tapi jangan bagi putus sampai dia habis. Dan hari yang kedua kita bacalah mana-mana sahaja potongan daripada surah Al-Baqarah, termasuklah ayat kursi ni. Maksudnya surah Al-Baqarah ni banyak yang kita dah hafal sebenarnya. Kalau kita Khamis malam Jumaat kita pergi tahlil, ada ayat kursi, ada alif lam mim zalikal kitab, ada apa lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ada amanar rasul, banyak. Bacalah mana-mana sahaja, confirm syaitan akan lari. Sebab Nabi sebut, Nabi kata mana-mana rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan ini akan lari, akan meninggalkan rumah yang dibacakan pada rumah tersebut surah Al-Baqarah. Jadi saya pun tak tahulah dia baca ke tidak. Kami pun bersurai, dia pun balik, saya pun buat kerja saya. Saya harap dia bacalah. Moga-moga syaitan tadi keluar daripada rumah dia. Yang bimbang kalau dia yang keluar daripada rumah dia. Tak larat nak lawan dengan syaitan, akhirnya dia keluar. Kebetulan jumpa lepas asar, beberapa bulan lepas pada itu. Saya nak tanyalah, dia pindah rumah ke syaitan keluar? Saya tanya, bang, macam mana hari tu? Hantu keluar ke? Dia jawab, tak ada dah ustaz. Kenapa kita kata 100% kita yakin bahawa ayat ini, suruhan tadi datang daripada Nabi SAW. Nabi yang beritahu, takkan kita tak percaya. Jadi Nabi cakap, siapa yang ada gangguan dalam rumah dia, bacalah surah Al-Baqarah. Tapi tuan-tuan dan puan, jangan fikir rumah saja. Orang kalau berniaga, dia ada premis, kedai makan, tak pernah laku. Padahal masak tak sedap, tapi salahkan hantu, kan? Tak pernah laku. Ada gangguan, boleh dibacakan surah Al-Baqarah juga. Kalau tak ada premis, jangan lupa setiap orang ada satu premis, iaitu badan kita sendiri. Badan kita ini merupakan tempat. Sebab Nabi sebut, asy-syaitan, sesungguhnya syaitan, jasimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan ini akan duduk bercangkung di dalam hati anak Adam. Yang syaitan ini akan masuk melalui majrad dam, akan masuk melalui cecair saluran darah anak Adam. Jadi syaitan ni boleh duduk dalam badan kita, menjadilah tempat badan kita ini menjadi satu tempat. Oleh kerana itu, kalau kita nak halau sifat kemalasan, nak halau sifat tak nak beribadah, nak halau was-was, nak halau gangguan, maka lazimilah surah Al-Baqarah, khususnya ayat yang kita sedang baca pada hari ini, iaitu ayat kursi. Yang seterusnya, keempat, apakah kelebihan ayat kursi? Ialah ayat ini merupakan ayat yang cukup kaya dengan nama dan juga sifat-sifat Allah. Kalau kita belik dalam ayat kursi, pertamanya disebutkan tentang wahdaniyah, Allah itu Maha Esa. Disebut juga tentang Al-Hayyah, Allah itu Maha Hidup. Disebutkan lagi Al-Qayyumiyah, Allah itu Maha Kekal. Disebut lagi Al-Ilm, Allah itu Maha Mengetahui. Disebut lagi Al-Mulk, Allah itu Maha Menguasai. Disebut lagi Al-Qudrah, Allah Maha Berkuasa. Dan juga Al-Iradah, Allah itu Maha Berkehendak. Maka ada 7 sifat nama Allah tadi, sifat Allah tadi disebut pada satu ayat 255 surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, 4 perkara ini merupakan kelebihan ataupun keistimewaan daripada ayat kursi. Maka lazimilah ayat kursi dalam kehidupan harian kita, supaya kita dipermudahkan jalan nak ke syurga, tidak diganggu oleh syaitan sewaktu tidur, rumah kita selamat daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan, satu lagi, kalau orang nak kuat bergaduh laki bini kat rumah, baca ayat kursi lah, baca surah Baqarah. Kita bimbang kerana kita gaduh ni kerana ada gangguan syaitan lah. Suami balik rumah tak puas hati dengan suami, ini masak biar pedas sikit, biar dia rasa. Tak boleh tuan-tuan. Maksudnya mungkin barangkali gangguan kita bergaduh suami isteri adalah kerana ada syaitan dalam rumah kita. Maka lazimilah Al-Baqarah, khususnya ayat kursi yang kita bacakan tadi. Dan keempat ni ialah ayat ini kaya dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup sekadar itu tentang tadabbur kita. Kita masuk kepada slot yang kelima. T yang kelima apa dia? Tunggu. Taslim. Iaitu kita cerita tentang pribadi Nabi SAW, ataupun kita cerita tentang apa perkara yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai ikutan dalam kehidupan harian kita.
Secara ringkasnya, tuan-tuan dan puan, ada satu saja saya nak kongsikan bahawa Nabi SAW ada satu doa yang popular. Yang ni jangan tinggal. Doa ni tolong baca hari-hari. Kerana para sahabat Nabi bagi tahu, antaranya Sayyidina Anas bagi tahu bahawa Nabi takkan tinggalkan doa ini. Kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling banyak kerap diungkapkan, diucapkan oleh Nabi SAW ialah doa yang popular, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Pernah dengar? Kerap kan? Baca pun selalu. Tok Imam pun selalu baca, kita aminkan. Doa ni tolong jangan tinggal. Kerana doa ini merupakan doa yang sentiasa dibaca oleh Nabi. Nabi tak pernah tinggal. Kalau kita tengok kepada maksud dia, barulah kita tahu kenapa Nabi tak tinggalkan doa ini. Apa maksud dia? Allahumma Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, bagilah kami kebaikan di atas muka bumi ini. Kerja mudah, kerja lancar, murahkan rezeki, anak dengar kata, suami dengar kata, isteri dengar kata. Ini kehidupan dunia kita. Kita doa moga-moga Allah berikan kebaikan. Kemudian kita tambah lagi, wa fil akhirati hasanah, dan moga-moga kehidupan kita di akhirat sana pun Allah berikan kebaikan. Dengan rahmat Allah, akhirnya kita dipayungi oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya waqina azaban nar, kita mohon dilindungkan, dipelihara daripada azab seksa api neraka. Doa ini lengkap tuan-tuan. Perempuan lengkap. Kita kalau doa, pinjamlah doa Nabi. Doa tadi special. Dahlah datang daripada Quran. Firman Allah, Allah yang sebut. Kemudian pernah dibaca oleh Nabi secara kerap. Maka pinjam doa Nabi. 2 kali kita dapat. Iaitu kita membaca doa yang datang daripada Quran. Dan kemudian kita baca doa yang datang daripada lisan, lidah baginda Nabi SAW. 2 kali kita pinjam, maka pastilah penuh keberkatan doa tadi yang cukup lengkap dunianya, cukup lengkap akhiratnya. Jangan ditinggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dalam setiap hari kita. Tak semestinya tentang solat saja, luar daripada solat pun kita boleh membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tuan-tuan puan, selesailah kedua-dua T kita. Maka ada satu lagi T apa? Tunggu. T kita yang berikutnya ialah T tahlil. Pada hari ini kita mendapat penama pesertanya untuk tahlil ialah Hajjah Maizatul Tanti binti Haji Abdul Muttalib, untuk dibacakan tahlilnya kepada arwah Abdul Halim, Nurizan dan Bedah, Fatimah dan Maimun, serta Hasnah dan juga Ahmad, ahli keluarganya lah. Tuan-tuan perempuan, kita doakan juga moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan juga tahlil dan juga doa kita sebentar lagi kepada baginda Nabi SAW, kepada ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, guru kita, mak ayah kita yang telah kembali, sanak saudara kita, serta dikhususkan kepada para penama tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan di alam sana buat mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله
وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم. اللهم أعزهم من عذاب القبر. اللهم أعزهم من عذاب النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan bagi yang ada menghantar nama untuk tahnik anaknya, bolehlah dibawa ke hadapan untuk kita adakan acara berikut yang bersama-sama. Jadi kita berselawat ke atas Nabi bersama-sama serta diiringi dengan anak-anak kita yang akan bertahnik sebentar lagi. Sallallahu ala Muhammad. Saya persilakan kembali Ahmad Datuk untuk ke hadapan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. أنا محكي تفضل يلا. nama sila. Ayo. Nama Muhammad Zafran. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dalam kehidupannya, kesihatan berpanjangan, serta Allah permudahkan urusannya. Allah pilih untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah pilih juga untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa memberi kebaikan untuk ummah dan juga masyarakat. Semoga Muhammad Zafran diberikan kebaikan sentiasa oleh Allah serta dijauhi perkara-perkara buruk, serta dijauhi juga perkara-perkara yang mengundang kepada dosa, maksiat dan juga keburukan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mohon sekali lagi Allah memberikan kebaikan kepada sekalian. Allah memberikan kesehatan kepada Allah pilih kalian sebagai Allah yang bertakwa, Allah yang menjadi khalifah atas bumi yang sebaik-baiknya, Allah yang menjadi orang yang memberi khidmat agama bangsa dan juga masyarakat, serta dijauhi dari sebarang penyakit, daripada sebarang keburukan, sebarang dosa dan juga maksiat, serta gangguan daripada syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. Doa kepada Allah yang bisa sahra diberikan kebaikan berpanjangan, sehat sentiasa, mudahkan urusan, menjadi hati kepada kedua-duanya, dilancarkan kehidupan perjalanannya, diberikan pengamu, syaitan dan kuat syaitan, dosa maksiat serta diberikan sentiasa sehat berpanjangan, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bersama-sama insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu soalan je buat saya bisa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sakri. Oi. Dengan jawab Selayu. Selayu. ke IM 15. Dah. Masih datang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa. Lima. Lima. Lima dia tu apa? Aku setakat ni tak ada lagi, tak ada. Kita tak minggu ada. Lima? Ha. InsyaAllah. Ini potong lain. Aku tak risau pun. Setakat ni aku hadir dia tak minggu kan dia tak pakai. Semangat lama tak nampak. Sebab nampak kat tangan ya. Dapat dah kereta. Haa. Menyantuni sidang hadirin
Jadi siapa-siapa yang hadir ke Gema Al-Quran, anjuran Masjid Negeri, dapat bersama-sama mendapat ilmu, perkongsian ilmu, baca Al-Quran bersama dalam segmen 5T, dan kemudian juga ada pengisian tahlil dan tahnik untuk anak-anak yang baru dilahirkan, dan beramah mesra dengan Tuan Guru kita yang hormat Dato' Haji Ahmad Faizul bin Ghazali Al-Hafiz. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada semua. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Izan, selawat daripada Al-Fadhil Ustaz Izan, Ustaz Din, Masya Allah. Bertuah ya, bertuah orang Pahang, khususnya warga Kuantan, datang bersama-sama majlis yang penuh gilang gemilang ini, penuh barakah, Masya Allah. Masya Allah, sempat bergambar dengan Tuan Guru. Ya. Masuk dalam live. Tahniah. Masya Allah. Kemeriahan Al-Quran bersama dengan warga Al-Quran. Alhamdulillah, masih lagi peserta-peserta mengambil peluang bersama-sama dengan Yang Hormat Dato' Haji Ahmad Faizul, mengambil peluang selain daripada mendapat ilmu yang bermanfaat, dapat kenangan bersama-sama, bergambar. Masya Allah. Sila. Saya yang jaga lah ni, dia keluar tadi, saya pula jaga. Sallallahu alaihi wasallam. تحرير الصقور وصلاة الله على أحمد عد تحرير الصقور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. Macam tak jadi lagi, macam mana ni? Telefon rekaman. Mana kamera? Okey. Oh ya. Ya. Masuk. Okey, 1, 2, 3. Okey. Ramai-ramai lah, ramai-ramai lah. Okay. Duduk sini, Duk. Tak,
Tak ada. Tak ada Ustaz Izan. Ya, meh. Tolong sikit. Sila. Penceramah Mas Takdir. Okey, Masjid Negeri penceramah. Kita tak ambil gambar lagi ni. Tadi. Ustaz Izan. Macam kepar, macam adik beradik. Oh, itulah kat mana kan orang yang ke berapa puluh dah cakap. Ustaz Izan ni. Okey. Okey. Ani Muslim. Okey. Ana duduk sebelah kanan Datuk Okey. Nanti sekejap. 10. Datuk dah tengah. Datuk. Masya-Allah. Kamu kopi muka siapa? Tolong tekan yang tu sekali lagi. Yang tu. Dia dah habis tu. Mana Ustaz Din ni? Tolong tekan yang tu. Tekan putih ya. Kiraan 10. Okey. Tengok sana situ semua. Okey, tamam, alhamdulillah. Okey, tak apa. Ustaz Din, wakil masjid. Tadi. Okey. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, dah selesai. Okey. Ya. Sama. Kekal kat situ 4 orang. Gini. Okey. Nanti awak okey. Kiraan 10 Nanti awak tekan sekali-kali kedua belah sekejap lagi. Betul. Betul. Buat tadi 5 orang. Okey. Satu kali lagi. Okey, alhamdulillah. 10 saat ya. 10 saat. Okey. Okey, insya-Allah kita nak end live sekarang. Saya mewakili admin untuk Inspirasi Ilmu mengucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua sidang penonton yang menyaksikan live daripada jam 8 pagi sehinggalah selesai. Alhamdulillah. Saya mewakili Tuan Haji Suhaimi dan juga penceramah kita Datuk Faizul, Ustaz Izan, Ustaz Din dan seluruh warga Gema Al-Quran Masjid Negeri Pahang mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Dan akhir kalam daripada murabbi kita, insya-Allah satu dua patah yang terakhir sebelum kita end live. Akhir kalam daripada murabbi kita sebelum kita end live. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kerana Al-Quran. Insya-Allah kita sudah berada minggu ni juzuk yang ketiga. Jom bersama-sama dengan kami tim Gema Al-Quran di Masjid Negeri setiap hari Ahad untuk minggu hadapan pula pada minggu yang keempat dan juzuk yang keempat. Kita santai bersama Al-Quran. Kita mulakan hari kita dengan Al-Quran. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan kita. Jom bersama-sama dengan saya dan bersama tim-tim kita Gema Al-Quran yang hebat. Masjid-masjid, imam-imam Masjid Negeri yang akan seterusnya siri demi siri sehinggalah 30 juzuk insya-Allah. Sehingga jumpa lagi pada minggu hadapan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama puteri-puteri Al-Quran semua yang istiqamah. Jadi kita pun ambil kesempatan ajak anak, isteri, suami, anak-anak, laki, perempuan, tua, muda, semua kita ajak untuk beramai-ramai di Masjid Negeri insya-Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Itu saja, kita akan end live sekarang. Alhamdulillah. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.